Okey, kita tengok market semalam. Market semalam dia banyak trend ke bawah, lepas itu ke atas, lepas itu ke bawah, balik. Dia ada 3 trend. Dan dekat ujung dia sekali tu dia ada LT F2 lah. Ini F2 LT kan, LT 1 2 3 4 jam LT rupanya. Okey. And then kita tengok last trend. Last trend dia adalah ke sini. Kan daripada sini pergi ke sini. Jadi kita akan tengok yang dekat ujung ni dulu. Dekat ujung ini dulu. Sebab apa? Sebab daripada sini kan, TK yang pertama yang wujud daripada ini, trend dia macam ni kan. Trend dia macam ni. Jadi daripada ujung trend ni, TK pertama yang wujud adalah di sini pada permulaan trend itu tersebut. Bila kita tengok dekat sini, kita akan nampak mungkin kita akan nampak seperti LT keluar ke sell, keluar ke ni nak kata keluar pun tak sangat. Okey, LT keluar ke sell, lepas itu gagal kan. 1 candle, 2 candle. Ini doji kita tak kira. Ini doji kita tak kira. Kita pejam mata. Jadi dia hanya 2 jam sahaja. 1 jam, 2 jam. So kita ada di S1 lah yang berpunca daripada LT ke sell, gagal di SS1. Maka besok kita akan target market pergi ke buy. Okay. Yang kedua, mungkin kita akan nampak dia seperti TKU kan, candle buy dan candle sell. Ini adalah engulfing sell. So engulfing sell sama juga, engulfing sell 1 jam sahaja. Jadi kalau korang nampak dia seperti TKU tu sebenarnya gagal juga di SS2. So juga membawa masuk esok buy. Okey, tu. And then seterusnya mungkin akan nampak dia seperti 3CB, sell, buy, sell. Tak kisahlah kan. Sebenarnya tak kisah sangat. Okey, dan samalah arah di kat sini, keluar 1 jam, gagal. Okey. Itu yang pertama. Jadi bila kita ada 8D yang membawa masuk besok ke buy, dan kemudian tiba-tiba pada paginya itu ada LT ataupun kita panggil sebagai F2. F2 ni kita dah tak perlu nak tunggu dia lengkap ke tak lengkap ke sangat dah. Kan kalau dia dah keluar ke arah buy, okey, arah ke buy, arah dah dinyatakan sebagai ke buy, and then ada LT dia keluar ke buy, kita bolehlah nak masuk terus pun, ataupun nak kata kalau sebab okey, saya cerita benda ni sebab kita nak upgrade sikit tentang nak kena tunggu LT ini dia lengkap dulu 3 jam baru boleh masuk, ataupun kita boleh terus masuk. Okey, faham tak? F2 ini sebab sebenarnya dia seperti TK ataupun orang kata sebagai moment. So bila dia adalah moment, kita boleh terus masuk lah. Okay, faham Sekian, terima kasih.